Kalau kita berkhidmat kuat, adab tak ada, tak edih. Atau kalau kita letak kita nama ahli khidmat, kita tak khidmat, tak edih juga. Kalau kita letak nama ahli khidmat, kita berasa orang tak khidmat, kita khidmat pun tak edih juga. Orang hebat-hebat ni dalam menuntut ilmu ni kebanyakan ahli khidmat. Ahli khidmat ni bukan nama ahli khidmat, dia khidmat. Kalau nama tak mau, nama siapa boleh boh. Saya ahli khidmat ustaz. Tak, nama saya tak mau. Buang nama ahli khidmat tak apa. Tak boh tak sebut nama ahli khidmat tak apa. Tapi bagaimana adab kita, akhlak kita waktu khidmat, itu yang penting. Itu saja. Kalau kita berkhidmat kuat, adab tak ada, tak edih. Atau kalau kita letak kita nama ahli khidmat, kita tak khidmat, tak edih juga. Kalau kita letak nama ahli khidmat, kita berasa orang tak khidmat, kita khidmat pun tak edih juga. Dia khidmat ni duduk dekat jiwa, keikhlasan nak buat tu. Nak khidmat kat guru tu, nak dapat nazrah pandangan guru. Kita dulu duduk dengan guru macam-macam kita buat. Ya. Macam. Sebab apa nak nazrah guru? Orang lah dia kira mengaji je lah. Guru dia macam mana, baby makan ke tak makan ke apa, baby ke dia. Macam tu lah. Contoh lah kan. Kadang-kadang kalau kami dulu di mengaji dulu dengan syekh ke dengan tok guru dulu, kalau tengok tok guru pegang penyapu contohnya, kami takkan biar, kami akan pembik penyapu tu. Jangan. Guru ni kita letak macam raja. Dia raja dalam hidup kita. Dia sultan kita. Okey ya. Itulah kedudukan guru bagi anak-anak murid yang betul-betul nak dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh tak bagi lu. Lu kadang syekh dia mai tengok. Dia tengok kadang dia tak kemas apa semua, dia ambil penyapu. Syekh dia tak boleh tengok mana dia. Tengok pakai kami pekat lari pergi kat syekh. Jangan. Ustaz duduk, kami buat. Tak mana kena buat ustaz. Kami buat. Okey ya. Masya-Allah. Jadi masya-Allah, tu kita. Dulu kita tengok tok guru Haji Rifai contoh, dia ada satu benda dia nak buat. Terus kita pergi, tok guru nak tolong apa kan, mari kami buat tak apa tok guru. Tok guru dia selalu dia tak jarang kadang dia nak minta. Kadang dia minta lah tolong kita, dia nak bagi dia nak bagi tu. Macam baru ni saya dengan Ayah Su tu. Tok Ayah Su dia kata tok guru dia, tok Dala tu tok guru dia. Selalu panggil dia khidmat. Kadang-kadang tok guru dia mengajak, tok guru dia suruh pergi keluar khidmat, tolong pergi buat tu tak apa semua. Habis tok guru mengajak, tok guru panggil dia makan nasi dengan tok guru. Lepas makan nasi tu tok guru berturun kat dia rahsia, bagi ilmu rahsia dia. Insya-Allah. Bab khidmat tok guru segala cari dia. Jadi masa yang khidmat yang ikhlas betul ni, yang betul membantu tok guru ni, depa ni memang dapat ilmu rahsia. Macam tu tu cara nak dapat nazrah, bukan senang tau. Kadang kita mengaji 2-3 tahun tak dapat nazrah lagi tau. Tak jadi lagi dia panggil. Kita boleh kitab ya, tapi tak dapat rahsia. Tak terbuka jalan. Sebab tu kadang kita tengok awak ustaz ni dia pergi ceramah mana orang terima, orang panggil dia, mudah dia. Orang nak dia. Orang suka kat dia, orang sayang dia. Orang view dia. Orang puji ceramah dia, kenapa? Sebab nazrah guru. Itu saja. Itu disebut dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Seorang ulama besar di zaman dulu, dia ini dihormati oleh masyarakat, bahkan sultan negeri itu berhormat dia. Kalau kita menteri besar berhormat dia. PM pun menghormat dia, jumpa muliakan dia. Kerana apa? Orang kata kenapa wahai syekh kau dapat kemuliaan macam ni? Ini sebabkan aku muliakan guru aku. Aku dapat nazrah, aku khidmat dia dulu. Masya-Allah. Kita mana boleh angkat diri kita sendiri nak muliakan diri kita dalam masyarakat, tak boleh. Dia kena guru. Kena guru. Guru yang redha kita, atau guru tu nazrah, dia pandang kita dengan sayang, kasih. Sebab adab lah, adab akhlak apa semua. Okey. Kita merendah diri.